Okey, selamat datang ke channel TM Motor World bersama saya Haini Fazwan. So dekat depan saya kita ada dua unit yang berlainan enjin. So yang ini ialah CP3 iaitu cross plane 3 silinder dan ini ialah 4 silinder. Antara dua motor ni, mana satu pilihan abang-abang dekat luar sana? Versys 1000 ataupun Tracer? First saya akan cerita untuk Versys 1000. Okey, Versys 1000 datang dengan 4 silinder. So bila 4 silinder ni, dia punya vibration dia lebih kurang. Okey, dia tak kuat lah berbanding dengan 3 silinder, 2 silinder. Seterusnya untuk motor ni, power delivery dia sangat-sangat smooth. So lagi satu, kalau korang bawa jalan jauh, dia maintain, dia konsisten lah. Dia punya power tu sentiasa dia bagi. Okey, so untuk abang-abang dekat sana yang banyak pergi ke luar negara, contohnya pergi Thailand ataupun jalan Malaysia ni, jalan jauh, so yang ni tak ada masalah. Dia punya power cukup untuk motor ni. Okay guys, so Versys 1000 ni, motor ni tahun 2012 dan register pun 2012. Motor ni harga jualan dia 27,800 sahaja. Okay, kalau korang nak buat loan, kita ada sediakan loan kedai. So deposit dia 50% daripada harga motor lah. Alright. Okay guys, so apa lagi? Saya nak belanja bunyi pula. Okay. Sedap kan? Sedap. Empat dapur tak boleh nafikan, memang sedap. Okey. So untuk pengetahuan korang, motor ni dah siap buat BC. So kalau korang beli, kita akan buat basic service, minyak hitam, filter, checking, bateri apa semua. So senang cerita lah, korang beli tinggal pakai je, tak payah buat apa. Alright. Okey guys, yang ini ialah Tracer 9 V1 punya. Okey, so untuk enjin ni datang dengan CP3 ataupun cross plane 3 silinder. So bila kita cakap pasal 3 silinder ni, of course dia punya pickup torque dia memang toki lah, memang padu lah. Untuk korang yang nak main jalan karak, corner-corner, tak ada masalah, motor ni memang terbaik lah. So untuk jalan jauh pula, tak ada masalah, motor ni ramai je. Okay, abang-abang dekat sana yang dah pergi ke Thailand, China. So itu karakter untuk Tracer ni, memang dia ada dia punya karakter sendiri. So korang pakai, korang tahu. Okay, that's why ramai yang beli motor ni sebab karakter dia. So untuk motor Tracer 9 V1 ni, harga dia gang 31,800 tahun 2017, register 2018. Okey, untuk motor ni kalau korang tengok banyak aksesori. Dia ada crash bar, dia ada damper, dia ada top box, exhaust, semua banyak ah. So benda ni kita orang tak cabut satu pun. Semua ni korang akan dapat. Alright. So kalau korang berminat untuk buat loan, deposit serendah 3,300, bulanan dia RM639 saja selama 6 tahun. Alright. So kan, saya nak belanja sikit bunyi, boleh tak? Okay, dengar dulu. Mantap kan? So siapa-siapa yang berminat untuk dua unit ini yang saya dah review tadi, korang boleh contact sales team kami. Untuk yang nak trade in pun boleh, kita akan terima saja. Okay, boleh contact sales team juga. So beli motor, jual motor, cari motor di TM Motor World.